Okay guys, bertemu kembali kepada episod kali ini. So hari ni saya akan hantar kereta saya IMA 7 untuk coating. Coating ni adalah free maintenance actually, kali kedua. So pertama ketika saya dapat kereta ni dalam bulan 3 2025, and then 6 bulan selepas tu bulan 9, maintenance yang pertama free of charge. And then ini adalah yang kali kedua lah. Maknanya bulan 9 hari tu dapat bulan 3, and then yang kedua bulan 9, and then yang last ni bulan 3 untuk tahun yang 2026 lah. So kalau tengok mileage pun dah 20,564. So dah genap setahun. So cuma kereta ni saya belum hantar servis lagi ke Proton lah. Sekarang ni kita dah masuk bulan Ramadan. So hari yang ke-24 berpuasa. So ada dalam 6 hari lagi atau 5 hari lagi untuk kita menyambut hari raya. So aktiviti hari ni pagi hantar kereta IMA 7 coating. And then sekejap lagi sementara dia coating sampai pukul 2 petang, wife saya akan ambil saya guna IMA 5. And then pukul 2 petang ambil. Selepas tu saya hendak bawa korang ke Banting, beli kerepek di Banting. Kepada anda yang baru jumpa channel ini, mohon like dan subscribe kepada channel ini untuk mengikuti video-video saya berkenaan IMA 7 dan IMA 5, dan juga travel up dengan IMA 5 dan IMA 7. Jom let's go untuk video saya hari ini. So kedai coating tu buka pukul 10 pagi. So saya kena hantar awal pagi lah. So dia akan siap dalam berapa jam 10, 11, 12, 1, 2, dalam 4 jam. 4 jam baru siap coating tu. Okay guys, sekarang kita dah dalam perjalanan pergi kedai coating tu. Nama kedai coating tu Ride Cool dekat section 15. So saya drive seorang diri lah sekarang ni. So kereta macam saya bagi tahu tadi, kereta ni dah berumur dalam setahun. So far kereta ni tak ada masalah. Bagi saya performance dia memang bagus. Pick up banding dengan kereta dulu lah. So far saya puas hati. Cuma ada satu benda saya tak berapa berkenan pada mula-mula saya ambil kereta ni, adalah dari segi dia punya suspension terlampau lembut. Tetapi surprisingly lama kelamaan saya dah adapt dengan suspension yang lembut tu. So driving method tu nak kena ubah sikit. So tak perlu menekan sangat, sebab nanti dia akan macam ke depan, ke belakang, dia terlampau kerap. And then bila kita corner pun dia akan membuai. So kita kena control dia punya pecutan tu. So dia akan kurangkan lah. Tapi yang paling marvelous bagi saya bila jalan tak rata. So kita tak rasa jalan kereta tu bergegar tau. So dia smooth je macam tu. So saya suka pasal suspension lembut IMA 7 ni lah. Other than that, so far saya puas hati dalam setahun saya memiliki kereta. Okay guys, kita dah nak sampai dah dekat kedai tu. Kedai Ride Cool tu sebelah kiri. So saya nak reverse sekejap lagi. Okay guys, sekejap lagi saya nak hantar kereta ni pergi dah coating lah. So tengok condition kereta ni. So far okey, tak ada masalah. Cuma kat sini ada
Ada dent sikit lah. Mark chipping daripada pasir lah bila laju. Ini pun ni kotor je. Sofa okey. Depan ni lah. Depan ni nampak tak? Yang lain okey, alhamdulillah, tak ada kerosakan. Ni ada chipping. Ni ada chipping. Yang lain condition sofa saya puas hati ya. Okay guys, wife saya dah ambil saya tadi daripada kedai coating. Sekarang saya pandu Imas 5. So sekarang menuju ke sekolah agama anak saya sebab dia ada tuition untuk tahun ni punya peperiksaan darjah 6 PSRA. So lepas hantar ni kita nak pergi shopping groceries dekat Ion Big. And then pukul 2 nanti bila kereta Imas 7 dah siap, saya akan ambil lah. So wife saya pun akan hantar juga guna Imas 5. See you. Sambung tengok video ni. Okay guys, baru siap hantar anak saya pergi tuition tadi. So lepas ni kita nak pergi shopping groceries di Ion Big section 32 Shah Alam. Okay guys, kita baru siap kereta coating. So dah kilat lah. So ni maintenance yang kedua. So kalau ikutkan puas hati lah dengan dia punya servis dia. So coating yang kedua ni free. Tapi kalau ikut sini dia ada chipping sikit lah. Chipping ni standard lah. Yes. Cuba dapat enak. Bang. Tu. Ni ada rembayung kan?